Para ulama mentafsirkan apakah makna siratal mustaqim yang kita minta ni sebenarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Okay, baik. Kalimah ihdina datang daripada perkataan hada. Ihdi tu maknanya tunjukkan kami. Tunjukkan kami ni ada banyak dalam bahasa Arab, ada banyak perkataan. Ada perkataan adulluk ataupun adullu, ada perkataan urshidu, banyak. Tapi Allah Ta'ala pilih perkataan ihdi supaya dia diambil daripada perkataan hada. Hada kan huda kan, hidayah. Okay, artinya petunjuk. Okay, petunjuk. So petunjuk ni, bila mana kita nampak, dia adalah satu benda yang mana petunjuk ni, huda, hidayah ni artinya petunjuk daripada awal jalan sampai akhir jalan. Itulah makna hidayah. Bukan, saya bagi contoh, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, pegang satu lampu picit. Lampu picit faham tak? Torchlight. Sama je tak? Terjemahan saja. Okay? Kalau kita duduk satu lorong, lorong tu gelap. Kita pun ambil lampu picit, kita tekan, onkan dia, kita hanya nampak beberapa meter di depan kita. Maka itu bukan hidayah. Hidayah ni artinya macam mana? Kita klik satu switch, semua lampu jalan terbuka sampai nampak garis penamat dia kat mana. Itulah dia hidayah. So kita minta Allah Ta'ala bagi hidayah kat kita ni, maknanya sampai ke akhir kehidupan kita. Kita tahu nak pergi mana. Iaitu sudah tentu menghadap redha Allah Ta'ala. Inilah dia ihdinas siratal mustaqim. Dan para ulama mentafsirkan apakah makna siratal mustaqim yang kita minta ni sebenarnya. Jawapannya ada pada surah Al-Baqarah. Awal surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dhalikal kitabu la raiba fih. Tu datang perkataan tu. Hudal lil muttaqin. Kalimah huda. Huda dimaksudkan dengan Al-Kitab tadi. Dhalikal kitab tu. Itulah dia Al-Huda. So maknanya yang kita minta dalam solat selama 17 kali sehari adalah rupanya kita minta supaya Allah Ta'ala bagi kepada kita ni jalan Al-Quran. Jalan kita faham Al-Quran dan jalan untuk kita ikut hidayah daripada Al-Quran. Masya Allah. Tanpa kita sedar, kita minta itu rupa-rupanya di dalam solat kita. Baik. Jadi, jalan ataupun ayat yang ketujuh, ayat ke-6 ini mewakili tema yang keempat, iaitu tema tentang hidayah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala banyak cerita tentang macam mana Allah Ta'ala bagi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki.